bersama dengan Azman Movie. Azman Movie terjumpa lagi mesin padi lekat, tapi dia di tengah bendang. Mesin padi bantuan ni rasanya. Dia pun nak main tarik lah. Dia lekat tu, dia duduk tengah tu, depan tu. Dia sambil nak main ke tarik, dia potong sekali lah, dia kerak sekali padi. Lepas kita tengok macam mana. Tak tengok lagi video dia sebelum ni, boleh tekan dekat atas ni ataupun dekat bawah ni. Mesin padi lekat tu, dia dekat di tepi je rasanya, ataupun penyuru bendang tu. Dia lekat di tengah lah. Mungkin mesin padi ni nak main tarik lah ni. Sebab dia lekat tu di tengah. Okay, tak apa, kita try tengok dekat lagi. Okay, mesin padi dah corner dah. Dia dah ambil selorong tadi. Ni dia corner ke penjuru tepi bendang. Lepas tu dia nak tarik ke depan. Rasanya dia nak tarik ke depan ataupun tarik ke belakang lah. Sebab tengok track ke depan dia lekat. Tapi tak tahu lagi lah. Kita tengok dulu. Okay, mesin padi bantuan pun nak tarik cepat-cepat lah. Sebab padi pun pakat-pakat dah ranum dah. Nak ambil padi habis dah. Nak habis cepat-cepat. Mungkin boleh pun tak kering untuk musim ni.